Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Sunderland sekali lagi menunjukkan dia orang ni bukan kaleng-kaleng mat. Chelsea struggle, Arsenal pun struggle against diorang. Now Liverpool struggle. Tapi to be fair, Arsenal itu draw away, main kat Sunderland. Stadium yang agak menakutkan to be honest lah. And Liverpool sekarang ni drop points at home. Okay, dia dah tunjukkan start crack dan merunsingkan kan. And aku faham dari segi POV Liverpool akan rasa macam slot punya masa dah berakhir kot. Tapi persoalan aku nak lah bagi kat Dadak cakap slot punya masa dah berakhir ni, nak ganti dengan siapa? Kalau slot literally caw, nak ganti dengan siapa tu? Ni literally aku jam kat sebenarnya. Sebab aku faham kalau kau nak slot caw and kau nampak dari segi tactical macam tak ada idea nak attack. Sebelum ni nampak kalau drop salah perform, tapi sekarang drop salah struggle nak attack. Still, bukanlah aku nak cakap slot dapat ubah game ke apa kalau dia masuk kan. Tapi bila dia masuk pun plan B tak berkesan. So orang nak slot keluar agak, tapi nak ganti dengan siapa? So sebabkan tu lah aku select luar. And disebabkan tu aku rasa kita bagi masa juga untuk slot sampai ujung season lah bro. Takkan aku menang Liga sekali kau nak bagi dia caw terus. Bukan member, bukan relegation battle. Kau nak terus buang terus. Sunderland pun team respected, ikat kunci Arsenal kan. Cuma aku faham lah, sebab game ni memang kalau kau dah Liverpool tengok memang stress otak. First concede dulu macam biasa. So masalah defense tak settle lagi. Kadang-kadang jumpa consistency, susah struggle doang ni. Sebab kalau kau tengok Van Dijk, kau expect dia boleh lead the defense. At home tak berjaya lagi. Form Liverpool kebelakangan ni kat home, form bukan champion punya form aku cakap awal. So aku tahu macam dia nak cuba comeback benda-benda ni. Slot kena cuba figure it out. Kalau tak aku tak boleh nak backup slot lah. Aku tak boleh nak backup slot in terms of dia adalah manager yang akan bawa Liverpool jumpa form diorang macam last season lah. And satu benda yang menyelah bagi aku dari segi pemilihan slot dalam game ni kan, is kebanyakan slot pemilihan ataupun lambat buat substitution macam Kesa masuk minit ke 86 kan. Sebenarnya benda yang sama slot selalu buat last season tau. Aku rasa dalam minda slot ni dia fikir last season team selection, most of the team selection yang play bukan dia yang dipilih menyelamatkan dia. Tapi season ni dia cuba sekali benda yang sama sekarang ni, sebalikala mana dia memerlukan sistem yang sama macam last season untuk selamatkan dia, which is play yang lama. Tapi most of play lama dah tak ada, membuatkan crack dah start menunjukkan kecrackan di dalam team ni Mat. Izzak, macam mana kau sayang play mahal gila kau? Lepas tu kau tak supply dia passing. Cuba kita aku rasa like benda yang paling menyelah in terms of chance yang Liverpool dapat ni is Liverpool sendiri punya players tak cukup masa nak blend dengan Izzak ke apa, aku tak tahu, membuatkan diorang tak tahu kat mana Izzak akan berada in certain point in time. So kalau kau nak assist macam mana kalau kau tak tahu pergerakan teammate kau? So ambil masa yang lama. And aku rasa bila aku tengok game after game aku rasa macam aku nampak slot lagi prefer Izzak daripada ATK. Cuma macam ATK dah lah skor lagi banyak gol. Aku faham lah kadang-kadang ATK masuk memang tak perform, tapi dia lagi skor banyak gol. So sepatutnya kepercayaan lebih sikit kat ATK kan, sebab impact dia lebih besar so far compared to Izzak. Walaupun Izzak skor last game tak silap kan. Tapi at the same time macam aku kadang-kadang kan slot tak nak pun Izzak lepas dapat ATK. Aku tak tahu kenapa dia go for it juga untuk dapatkan Izzak. Team terus jadi unbalanced. Aku rasa tu masalah. Sebab kat unbalanced ni maksudnya siapa kompetitor Gakpo? Bila Gakpo tak ada betul-betul pure kompetitor macam last season, Gakpo punya performance dalam game ni drop. Betul tak? So was like hard work tapi tak balance our team. Kau faham? Diorang cuba untuk control the midfield, diorang cuba untuk guna nak outwork the team. Silap besar lah kau nak outwork Sunderland member daripada team, daripada championship. Memang hardworking, memang next level. Diorang punya disiplin tu membuatkan diorang kekal dalam top 10 dah berapa game lah Mat. So kau nak cuba compete in terms of that, kesilapan terbesar. Sebab bila kau go sama style, which is try to be aggressive, control midfield, play hardworking, McAllister lah, Sobo semua ni kan, kau tak masukkan salah kan, which is cutting edge. Bukan aku nak cakap salah ni penting gila pun, maksud aku tak ada play macam salah untuk balance it out. Boleh kau nak go hardworking macam ni, tapi kau nak ada play yang kau tahu dapat satu chance score, chance macam first score kan, tapi nampak on goal kan. Tapi contoh macam chance macam tu hanya akan present beberapa kali je. Kau perlukan that magic moment macam Verts bagi tu. Tapi kau tahu Verts sebab tak konsisten takkan bagi start game. Satu game mungkin sekali je macam tadi, macam game ni. So siapa lagi yang boleh buat? Izzak tak konsisten. So usually play yang menyelamatkan ni macam salah.
So bila kau nak guna player yang agresif semua ni, boleh kau just concede goal lah. So maksudnya kalau kau disiplin, setiap kali opposition nak attack, kau close down, jangan bagi dia ruang untuk rembat dari jauh macam diorang bagi dalam game ni. Kau agresif, kau disiplin, kau tutup segala ruang yang ada, dan kau perlu 1 gol macam Words ni, betul settle 1-0 kemenangan against Sunderland. Respect lah, sebab Sunderland bukan tim kalah-kalah enggak season ni kan. Tapi disebabkan kau buat style tu tapi tak boleh nak keep clean sheet, memang bunuh diri lah. Sebab kau tak ada player yang memang boleh kill off the opposition terus. Sebab kau nak faham, Sunderland dapat datang sini, dapat draw pun happy lah. Sebab tu lepas dong skor sebiji, Liverpool nak breakdown dia memang susah gila, Mat. And tu adalah cara Sunderland set up. Sama tak kena dengan Arsenal. And bila Sunderland skor dulu, Arsenal susah gila, tapi dapat lah. Lepas tu 2-1 kan, nampak macam akan menang. Tapi dia kalah mana selesa, kena tampar balik kat Sunderland. So yeah, on to the next game slot. Aku tak tahu, aku sudah kena sign someone dalam transfer window ni, left winger ke midfielder, aku tak tahu siapa. But someone kena selamatkan dia orang in terms of creativity. Aku nak ambil dia Premier League gak, at least dia proven.